Weh. Apa dah jadi ni? Kisah ini terjadi di suatu pagi yang cukup redup setibanya aku kat kebun. Apa dah jadi ni? Semua daun pun kuning dan layu. Kena demam kuning ke apa, ha? Habislah jahanam modal aku selama ni. Apa silap aku sebenarnya? Tanah ni baunya masam. Dah agak. Bacaan pH-nya mungkin rendah. Itulah bos. Kan saya dah bagi tahu gitu. Kenapa tak letak dolomite dulu? Setelah itu, aku pun bergegas ke kereta dan menuju ke Medan Kopeng, Ipoh, untuk ke kedai peladang perak. Selamat datang ke Peladang Perak. Encik cari apa? Kat sini kita ada jual macam jenis baja, racun. Kalau nak, peralatan pertanian pun kami ada. Ada ke jual baja dolomite kat sini? Ada bang. Nak berapa banyak tu gamaknya? Yang mana satu guninya? Cik, tengok jap. Ni dia bang. Belakang saya je kat bawah ni. Apa kelebihan kalau kita gunakan dolomite ni? Cik Citih. Kelebihan kalau tanah masam, tanaman susah nak tumbuh. Dolomite boleh bantu naikkan pH tanah supaya lebih neutral. Ia juga kaya dengan kalsium. Penting untuk akar kuat dan tanaman sihat. Selain tu, dolomite ada magnesium. Magnesium bantu daun hijau cantik, tanaman lebih produktif. Dengan dolomite, tanah lebih subur, nutrien mudah diserap, hasil pun makin banyak. Jom cuba hari ni. Datanglah ke Peladang Perak untuk dapatkan bermacam produk. Khidmat nasihat pun kami berikan. Percuma je. Kenapa tak kabur awal-awal? Bak di sini. Teman nak 5 tan. Esok hantar ya. Bagi tahulah ke kawan nanti. Tolong repost video ni.